air keruh akibat daripada hujan mungkin tengah hari tadi, dan dia turun membawa air yang begitu keruh sehingga mengakibatkan sungai ini tidak sesuai untuk memancing ikan. Bila masuk sebagai pemancing, kita sangkakan air cantik, air keruh untuk kita tarik. Suasana ini akan berubah dalam 1 atau 2 jam lagi, di mana airnya agak slow dan bertukar warna. Mudah-mudahan situasi yang begini bukan masa untuk pulih. Seperti yang saya sebut tadi, 1 atau 2 jam mungkin air akan turun, ataupun mungkin lebih daripada itu. Setakat saja daripada sebatang sungai di Negeri Pahang pada 11 November 2012.